A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wa salatan wa salaman ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bab ke-12 dalam kitab Katatib Al-Quran fi Tajdid Kalam Ar-Rahman membincangkan hukum berkaitan sifatil huruf, sifat-sifat huruf. Dalam episod yang lepas, kita dah lihat dah pembahagian sifat terbahagi kepada dua, iaitu sifat zatiyah dan arudiyah. Dalam episod kali ini, insya-Allah kita akan sambung pada syarahan dan penerangan berkaitan az-zatiyah. Sifat zatiyah ni terbahagi pula kepada dua bahagian pula. Bahagian yang pertama adalah bahagian yang mempunyai sifat berlawanan, dan bahagian kedua untuk sifat az-zatiyah adalah bahagian yang tidak mempunyai sifat berlawanan. Jom kita lihat syarahan bahagian pertama, sifat yang berlawanan melibatkan 11 sifat semuanya. Al-jahr, lawannya al-hamas. Ar-rakhawah, lawannya asyiddah, dan antara kedua-duanya ada sifat pertengahan iaitu al-bainiyah. Al-istifal, lawannya al-isti'la. Al-infitah, lawannya al-itbaq. Dan yang terakhir al-idlaq, lawannya al-ismat. Jom kita tengok syarahan satu persatu daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajdid Kalam Ar-Rahman. Sifat yang pertama, az-zatiyah, yang bahagian pertama yang ada sifat berlawanan iaitu al-hams. Al-hams lawannya al-jahr. Al-hams dari sudut bahasa maksudnya tersembunyi. Dari sudut istilah maksudnya keluarnya nafas ketika menyebut hurufnya kerana ia kurang bergantung pada makhrajnya. Dan al-hams melibatkan 10 huruf iaitu dikumpulkan pada fahathahu syahsun sakat. Fahathahu syahsun sakat iaitu huruf fa, ha, ta, ha, shin, kha, sad, sin, kaf dan ta. Sebahagian huruf ini lebih kuat pada hamsnya berbanding yang lain. Yang paling kuat huruf hams ni daripada 10 huruf ni adalah huruf sad, kerana terdapat padanya sifat al-isti'la, al-itbaq dan sifat safir. Semuanya termasuk sifat yang kuat diikuti dengan huruf kha. Tadi yang paling kuat sifat hamsnya adalah huruf sad. Selepas huruf sad adalah huruf kha, kerana padanya ada sifat isti'la. Setelah huruf kha adalah huruf kaf dan huruf ta, kerana ada sifat asyiddah, iaitu sifat yang kuat juga. Dan yang paling lemah dalam sifat hams ini adalah huruf ta, ha, fa dan ha, kerana tidak terdapat sifat kuat pada huruf-huruf ini. Begitulah penerangan al-hams. Jadi kita pindah pada lawannya. Al-hams, lawannya al-jahr. Apakah yang dimaksudkan dengan al-jahr? Al-jahr jelas dan nyata. Ini maksud dari sudut bahasa. Dari sudut istilah, menahan helaan nafas ketika menyebut huruf kerana ia bergantung kuat pada makhrajnya. Yang ini al-jahr. Maksudnya kita tahan helaan nafas. Kita tahan helaan nafas. Kenapa? Kerana ia bergantung kuat pada makhraj. Berbeza dengan al-hams tadi. Al-hams tadi keluar nafas. Mengalir je. Keluarnya nafas ketika menyebut hurufnya kerana dia tidak bergantung pada makhraj. Kalau al-jahr, kita tahan helaan nafas kerana huruf ini bergantung kuat pada makhrajnya. Al-jahr ini melibatkan 21 huruf, yang mana 21 huruf ini adalah baki daripada huruf-huruf al-hams. Tadi al-hams ada 10 huruf, bakinya 21 huruf adalah sifat al-jahr. Apakah hurufnya? Huruf hamzah, ba, jim, dal, zal, ra, zai, dad, ta, wa, ain, ghain, qaf, lam, mim, nun, waw dan ya. Juga melibatkan alif al-maddiyah, waw maddiyah dan ya al-maddiyah. Iaitu alif, waw, ya, mad, huruf mad. Inilah 21 huruf al-jahr.
Selain daripada huruf ini, 10 huruf adalah huruf al-hams. Itu dah al-hams lawannya al-jahr. Sebahagian huruf al-jahr ini lebih jelas berbanding huruf lain. Bergantung kepada berapa banyak sifat yang kuat pada huruf tersebut. Oleh itu, huruf ta lebih kuat daripada huruf dal walaupun mempunyai sifat al-jahr yang sama. Ta dan dal, kedua-duanya ada sifat al-jahr. Tetapi ta lebih kuat berbanding dal. Kenapa? Kerana huruf ta ada sifat al-itbaq dan sifat al-isti'la. Inilah perkongsian berkaitan al-hams lawannya al-jahr serta huruf-huruf yang mempunyai sifat al-hams dan al-jahr. Nanti kat episod akan datang kita akan sambung pada sifat zatiyah yang mana mempunyai sifat berlawanan. InsyaAllah kita akan sambung pada sifat ar-rakhawah yang mana lawannya adalah syiddah. InsyaAllah. Perkongsian ini saya kongsikan daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Panduan lengkap ilmu tajwid. Bagi anda yang berhajat untuk dapatkan kitab istimewa ini, dapatkan di www.nashrulquran.com atau hubungi admin Akademi Nashrul Quran di 016 718 2825. Jangan lupa like, komen, share, subscribe YouTube channel Katatib Al-Quran. Follow juga semua sosial media Katatib Al-Quran. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.